Hello semua. Khabar korang hari ni? Korang mesti ada dengar cerita-cerita angin yang tengah bertiup kencang pasal parti kesayangan kita, PKR, kan? Ada yang kata ketiadaan Datuk Seri Rafizi Ramli kononnya bakal buat dalaman parti jadi lebih kukuh untuk hadapi PRU nanti. Dakwaan daripada pengasas parti, Eng Lum Yong, siap cop Rafizi dan sekutunya suka mengadu domba dan rasa diri je betul. Tapi korang rasa betul ke? Atau mereka sebenarnya tengah panas punggung dengan kelantangan strategi formula Rafizi yang sentiasa picit tempat yang betul? Memang kelakar bila ada yang cuba nafikan impak ikon reformasi ni, sedangkan realitinya, aura dan otak Rafizi itulah yang selalu buat pihak lawan tak senang duduk. Bukan main lagi penganalisis politik pun nak tumpang sekaki bagi komen. Profesor Madya Dr. Masyitah Muhammad Udin dari MAPAN kata 12 agenda manifesto bersama yang Rafizi bentangkan tu terlalu idealistik, sukar dilaksana dan populis. Hello? Sejak bila pula berpandangan jauh dan ada pelan transformatif tu satu kesalahan? Kalau setakat nak buat manifesto tahap suam-suam kuku yang klise, budak sekolah pun boleh buat. Ini yang bezanya Rafizi dengan ahli politik standard pasaran. Dia tak jual janji kosong, tapi dia bawa visi masa depan. Sementara itu, Dr. Azmi Hassan pula sibuk ingatkan pengundi untuk audit rekod prestasi Rafizi dan Nik Nazmi sepanjang dalam kerajaan dari tahun 2022 hingga 2025. Padahal kita semua tahu dalam tempoh itulah banyak reformasi ekonomi yang berani dan berpijak di bumi nyata mula digerakkan walaupun penuh cabaran. Kesimpulannya, semua kritikan dan serangan bertubi-tubi ini sebenarnya bukti jelas yang Rafizi Ramli kekal sebagai ancaman terbesar kepada status quo politik lapuk. Pandangan skeptikal kononnya parti lebih kuat tanpa beliau hanyalah satu cubaan nak sedapkan hati sendiri. Pada ulasan saya, aura Rafizi bukan sekadar retorik, tapi dia adalah enjin pemikir yang memacu dinamisme PKR. Tanpa keberanian dan formula luar kotak beliau, politik kita mungkin dah lama hamba dan lemau. Jadi, korang di sebelah sana yang sibuk mengkritik tu, dah sedia ke nak lawan hujah data dengan fakta Rafizi atau sekadar mampu sembang kosong kat tepi jalan?